bersama kembali bersama Kak Ida. Okey, hari ini Kak Ida dengan Abang Mat nak bincangkan tentang medical card penting ataupun tidak. Okey Abang Mat, Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Abang Mat sebagai ejen terkafir yang lama, apa yang Abang Mat nak rungkaikan, medical card ni penting ataupun tidak? Oh, nak kata penting nanti kena kecam nanti kan. Tapi tak apalah. So untuk peringatan benda ni sebenarnya untuk medical card ni, ramai yang medical card ni tak perlu sebab masih lagi muda ataupun masih lagi sihat lah. Tapi hakikatnya musibah datang tak ada signal, boleh datang melanda bila-bila masa je. Okey. Apa lagi, analoginya macam bila kita tak perlukan tayar spare, tapi bila tayar tu pancit, masa tu baru kita tahu betapa pentingnya ada masa perlu. Okey Abang Mat, yang pertama Abang Mat nak cakap kenapa penting medical card ni? Okey, ini tipikal untuk medical card ni sebenarnya yang paling penting kos rawatan lah, untuk cover kos rawatan. Sebabnya sebahagian besar kos rawatan sekarang ni amat-amat tinggi dan terus meningkat. So yang tu yang poin paling penting bagi saya. Okey, kalau yang kedua Abang Mat kata kalau umur muda-muda ni perlu ke nak apply medical card ni? Masih lagi perlu sebab kerana macam saya beritahu tadi, musibah ni tanpa dijangka, tanpa mengira had umur. Yang paling penting untuk medical card ni akses rawatan lah, yang segera, yang tanpa perlu menunggu proses menunggu yang terlalu lama. Abang Mat boleh share tak kenapa medical card ni dia akan berkait dengan kewangan keluarga kalau berlaku bersakit apa semua? Ya, semestinya sebab medical card ni dia satu medium untuk lindung kewangan keluarga. Sebab apa? Sekiranya terkena didiagnos salah satu sakit, kena dapat rawatan di hospital, kos yang besar, kos yang tinggi. Kalau tak ada coverage daripada medical card, of course kena guna pocket money sendirilah. Lepas tu Abang Mat, syarat utama nak apply medical card ni apa sebenarnya? Okey, simple je. Untuk apply medical card ni kena apply masa kita masih lagi sihat. Okey, tanpa sejarah penyakit, untuk elakkan polisi yang kita apply tu decline, ada exclusion ataupun loading. So pokok pangkalnya apply masa sihat untuk senang dapat kelulusan. Okey, itu yang kita dengar sharing pada Abang Mat kan. Yang Kak Ida dah cakap kat sini, penutupnya apply medical card segera, sebab medical card ni bukan sekadar melindungi kita untuk kesihatan, tapi melindungi juga untuk kewangan kita. Ya, betul. Ada lagi kata nasihat-nasihat Abang Mat untuk orang yang kat luar sana yang tak ada medical card lagi tu? Okey, segerakan, sekiranya dah ada kesedaran, segerakan anda punya application, itu saja. Terima kasih. Okey, pada yang keluar sana tu, kalau nak tahu quotation, nak tahu sebuah harga tentang medical card, hubungi Kak Ida ataupun Abang Mat. Okey, Assalamualaikum.